Lepas tu, Gap pun sama. What the hell is that freaking monster? Yelah, aku tukar asal ref balik. One of the five elders, huh? This is my first time seeing one. What a fitting look for the head of this maggot. Okay, ni menarik. So, Gap, dia tak pernah jumpa Gorosei. Senang cakap, kita boleh nampak lah kat sini. Yang Gap memang tak pernah suka Celestial Dragon. Ada beberapa sebab. Okay, sorry lah aku mencelah kejap. Sebab ramai orang masih mempertikaikan pasal Gap. Aku pelik. Kita sekarang dah chapter 1163. Kenapa masih ada soalan ataupun masih ada orang yang mempertikaikan tentang Gap? Kenapa masih ada orang tanya pasal Gap? Tapi daripada sudut cerita ni sebenarnya kita boleh faham dah. Okay? Satu, Kong memang suruh Gap datang God Valley. Tolong jaga Celestial Dragon. Gap tak nak. Itu je tunjuk dah yang Gap sebenarnya memang tak kisah pasal Celestial Dragon. Dia cuma datang disebabkan ada Roger kat sini. And satu lagi bukti yang sampai sekarang Gap memang tak ambil pangkat. Dia boleh jadi Admiral. Dia sebenarnya boleh jadi Fleet Admiral. Tapi dia tak nak. Sebab apa? Sebab against. Dia tak nak ambil direct arahan ataupun direct bekerja dengan Gorosei ataupun Celestial Dragon. Benda ni semua memang dah ada dalam cerita. Tapi kalau masih ada soalan, tapi kenapa kalau Gap tak suka diorang, kenapa masih stay? Itu korang fikirlah sendiri.